Dia pergi ke Pulau Pinang, dia menjelajah untuk menyelesaikan masalah ni, keretakan dalam UMNO ni, fenomena yang menyebabkan UMNO sudah runtuh. Dia bagi amaran pada pengikut UMNO, jangan pergi ke Gunung Semanggur. Orang UMNO pergi juga, kerana alasan dia ialah Islam itu merah. Bahaya dari gunung, dari hutan, dari seberang. Dari gunung, Gunung Semanggur, Islam. Merah, komunis. Bahaya dari hutan, komunis. Bahaya dari seberang, Indonesia. Bahaya, 3 bahaya ni disebut. Dan dia sebut lagi dalam sumber yang lain, dia kata, kena ambil tindakan. Tak ambil tindakan, UMNO akan rebah. Polis British pun sebut, kalau kita tak bertindak sekarang, UMNO akan ditelan oleh Indonesia, dia sebut. Kenapa dia sebut Indonesia? Kerana pejuang kiri, pejuang agama di sini, kalau trace balik asal usul mereka, mereka datang dari seberang. Burhanuddin ke, Abu Bakar Al-Bakir ke, siapa nama saja, seberang. Orang Melayu dahulu dah dibanteras dah. Bangkit banteras. Yang elit-elit dihanyutkan. Akhirnya tak ada dah orang di sini yang berjuang jadi pemimpin, yang dari luar bantu. Dari Sumatera, dari Timur Tengah, Tamil Muslim, dari Fatani bantu orang Melayu di sini. Kata bahawa kita ni pun Melayu walaupun asal dari keturunan Keling. Adalah timbul istilah DKA, DKK bergaduh pada masa itu. Ada kelompok-kelompok Melayu ni, ini bukan Melayu, yang ni berjuang. Yang kata tu tak berjuang, berjuang untuk Melayu saja. Golongan agama ni lah, dia tidak ada satu sempadan yang memisahkan dia di antara negeri, antara ras dan sebagainya. Dia berjuang untuk kebebasan daripada penjajahan. Dia tidak ada istilah kaum-kaum ni. Bila ini berlaku, report dah keluar, tindakannya adalah mengisytiharkan darurat tahun 1948. Darurat kita belajar, saya kata tadi, disebut menentang komunis. British ini penjajah yang sangat cerdik. Cerdiknya sampai sejarah kita tak boleh lihat dia ini sebagai penjajah, tak tahu kejahatan.